Dewan ni nak atas 136, bawah 90. Dia kata okey. Kolesterol 4.9. Kalau 49 ni okey. Ada makan kolesterol ada. ke? Ada makan kolesterol. Okey lah kalau makan kolesterol okey. Boleh tengok cek berat. Yeah. Orang cakap dah gemuk, betul tak? Dia kena turunkan 17 kilo ataupun 15 kilo. Banyak tu. Nak cek harga lah. Ni dekat Nusa Damai. Ni harga dia pun dah turun. Ramah ni memang harga murah. Jadi jual ramah ni, sebulan saya ingat di Pasir Gudang ni 4 kali jual ramah. Jadi setiap minggu ni kita boleh berbelanja di sini dengan harga yang murah. Ayam RM9.99 sekilo. Sekarang RM5.20. So tak ada, kalau nak cari barang-barang murah tak ada masalah kat sini. Sawi Jepun RM4. Kau ni tahu ke murah? Saya pergi pasar. Pasar lalu apa? Aku nak tanya kau. Sekilo? Kalau paket macam ni tak sampai sekilo, dua dalam RM2.50. Hari ni saya nak belanja. Boleh? Iya ke? Ambil je tu. Iya ke? Ya. Are you sure? Yes. Saya ambil berapa rasa ada kalau yang ni dapat harga berkasing, berapa rasa kering. Memang Kalau lah. tak ambil je. Ambil. Yang ni saya bayarkan sebab dia orang yang pertama tegur saya. Kau ambil apa kau nak? Dia tak nak lah. Malu lah dia ni. Orang nak belanja ni. Nah, nanti jumpa tengok. Kau nak apa? Nampak? Nampak? Dia ambil ni lah. Ingatkan dia tak nak daripada tadi. Suruh ambil dia tak nak. Tapi dia ambil juga. Lampunya. Dia ambil lagi nampak? Ambil je. Ni. Patut RM12. Dia bagi RM9 Pak Husin. Banyak sekali. Baik. Banyak. Ajar kat rumah. Dia tak ikut ni. Banyak kali buat. Satu bulan 4 kali. Saya belanja tu dengan awak. Ambil lah, suruh dia ambil lagi. Ini berapa banyak ni? Jadi untuk kita buat promosi untuk jualan ramah lah. 3 paket RM10. RM3.12. RM12. So kita jual RM12, untuk jualan RM13. ramah saja RM10. Coklat dengan kek batik. Buat sendiri Buat sendiri. RM3.5 ni. RM3.5. Ya. Coklat moist. Tak coklat. Ni kena letak coklat kan dalam dia. Dia kena ada coklat Ya. Ini dah manis kan? Tambah coklat manis lagi kan? Tapi duduk. Sini, saya buat. Nampak? Tak coklat Ni apa nama? coklat. Kek coklat mouse. Kek coklat mouse. Moist. Moist. Moist.